Okey, jom explain yang bab 3. Nyatakan sama ada ayat berikut ialah satu pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, pernyataan ni, untuk jawapan ni dia ialah bukan pernyataan. Pernyataan ni contohnya dia macam ni, 2 tambah 4 sama dengan 6. Okey, so dia pernyataan yang betul. Pernyataan ni kita tak payah fikir. Kita terus boleh tahu betul ke tidak, ya ke tidak. Tu masuk pernyataan. Okey. Sama ada dia macam benda tu pernyataan yang betul atau salah. Contoh, 2 tambah 1, 4. So dia pernyataan tapi pernyataan yang salah. Okey, B. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Perimeter segitiga sama sisi ABC ialah 23 cm. Okey, yang ni apa yang kita kena tahu, dia pisahkan dekat sini. Jika dan hanya jika. Okey, so bila kita buat implikasi, yang pertama kita tulis, kita labelkan A dengan B lah, ataupun P dengan Q. Yang mana-mana pun tak kisah. So yang ni P, yang the first one. Yang ni Q. Okay, so kita tulis, jika kita tambah jika dengan marker je. Jika, marker. Okay, lepas tu tukar. Mula-mula P dulu, lepas tu Q, lepas tu Q and then P. P, Q. P tu maksudnya first sentence lah. Lepas tu yang ni Q, P, macam tu. Okay, C. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Yang ni hujah dia. Dia ada bentuk-bentuk dia. 3 bentuk. Kita tengok. Dia dekat sini dia ada semua. So, bila semua, dia guna bentuk pertama. Kalau jika P maka Q, jika P, okay, ni sama. Tapi yang beza dia, yang ni yang true. Yang benar. Yang ni kalau tak benar. Untuk bentuk 3. Okay, sekarang ni, ni yang pertama, bentuk pertama. So, bentuk pertama, semua A ialah B. So, all, yang ni A lah. A is B. So, untuk premis yang kedua, kita mesti tulis C ialah A. So, C tu apa? C tu yang ni. C tu ialah PQRS. Okay? PQRS ialah CC ialah C 4 sama A. So yang ni yang A. A yang ni yang ni. Okay, bawah tu B. So dia akan mention A dulu baru B. Okay, D. Sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai NCC ialah 360 darjah per N. Buat kesimpulan secara didaktif. Okey, didaktif ni dia maksud dia ialah premis dia general, umum, tapi dia punya kesimpulan dia ialah spesifik. So bila spesifik, khusus. Spesifik tu khusus. So kita kena buat macam ni. Sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai sisi simetris sama dengan 390 darjah bahagi dengan bahagi dengan 9. Sebab dia spesifik. So bila dia spesifik, kita kena bahagikan dia. Okey, bila kita bahagi 9 kat sini, kita gantikanlah N tu dengan 9, kita akan dapat 40 darjah. So, ni jawapan dia. Okey, next. Soalan 2. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Ini kita kena check lah. So, yang ni dia ada perkataan dan. Nampak tak? Dia ada perkataan dan. So, kita kena make sure dua-dua betul. Barulah dia benar. Yang ni dua-dua betul lah. 3 lebih besar daripada 4 ni salah. Jadi pernyataan ni palsu. Okay. Yang ni satu je betul. So, kalau dia ada word dan, dia mesti dua-dua betul. Barulah benar. Kalau satu je betul, dia palsu. Tapi kalau kat tengah tu, kat sini, atau salah satu betul, dia kira benar. Sebab dia atau or. Macam tu. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Ni sama macam tadi lah. Okay. Jadi macam mana kita tulis? Jika B lebih besar pada A, maka B tolak A besar daripada kosong. Lepas tu, terbalikkan dia. Jika B tolak A, sekejap cikgu tulis.
Ini untuk soalan 2. Implikasi pertama. So dia senang je bab 3 ni. Jika B besar daripada A, maka B tolak A lebih besar daripada kosong. Okey, implikasi kedua. Jika B tolak A lebih besar daripada kosong, maka B lebih besar daripada A. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan sekejap, yang ni A. A tadi, ini B lah. A tadi kita dah jawab, jadi ialah palsu. So yang ni untuk B. Ini untuk 2B. Okey, C. Jadual di bawah menunjukkan bilangan sisi dan jumlah sudut pedalaman bagi beberapa poligon sekata. Dia jumlah tu total dia lah. Sekata tu maksudnya semua sama. Buat satu kesimpulan secara deduktif dengan melengkapkan pernyataan di bawah. Jumlah induktif. Induktif ni maksudnya dia general. General ni umum. Tadi deduktif, spesifik. So kita kena kira. Okey, yang ni dia dah bagi kita yang ni spesifik. Sebab yang ni dia punya rumus dia spesifik. Untuk kesimpulan dia general, umum. Jumlah sudut pedalaman bagi sebuah poligon sekata dengan N sisi ialah kita kena buat macam ni lah. Sebab dia umum. So jawapan dia N tolak 2 darab. So kita kena tahu beza induktif dengan deduktif. N sama dengan 4, 5, 6. Ni jawapan dia. Okay, dah habis nasihat 3.